Di tempat kerja, mana lebih penting? Kemampuan ke atau EQ? Tiada jawapan mutlak untuk soalan ni, kerana kemampuan menentukan sejauh mana you boleh melakukan kerja, manakala EQ menentukan sejauh mana you boleh pergi. Kemampuan membolehkan kita menyelesaikan masalah dan beri nilai dalam pekerjaan. Namun, tanpa EQ, kita mungkin sukar bekerjasama dengan orang lain, gagal mengurus konflik atau terlepas peluang untuk berkembang. Sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak begitu hebat dari segi teknikal, tapi mereka pandai berkomunikasi, memahami emosi orang lain dan membina hubungan yang baik. Mereka lebih mudah mencapai kejayaan. Dunia kerja bukan sekadar tentang siapa paling pandai, tetapi siapa yang boleh bekerja dengan orang lain. Setelah tahap kemampuan tertentu dicapai, yang menentukan pertumbuhan kejayaan kita adalah bagaimana kita mengurus hubungan dan peluang. Jadi, gabungan antara kemampuan dan EQ adalah kunci utama. Kemampuan membina asas, kecerdasan emosi mempercepatkan kejayaan.